Yang kita nak Cody Rhodes heel, tapi yang kita dapat Randy Orton heel. Lepas tu Drew McIntyre pula berhenti daripada WWE. Apa cerita ni? Macam-macam lah. Jom kita sembang sikit apa yang berlaku dekat SmackDown tadi pagi. Yang belum follow, kasih follow dulu. Makasih. SmackDown kick off dengan Drew McIntyre keluar daripada ring. Dia marah-marah. Dia kata ini semua punca daripada Nick Aldis lah kan. Lepas tu Nick Aldis pun keluar. Nick Aldis cakap lah, apa pula punca pada aku? Engkau yang start dulu. Cody Rhodes tu hampir nak menang Royal Rumble, kau kacau. Cody Rhodes hampir nak menang Elimination Chamber, kau kacau. Aku apa lagi? Aku buat kerja aku lah. Aku kasih title shot lah untuk Cody kan. Macam kau tak perhatikan Cody kan, ambil. Dalam kau yang kalah. Lagi aku punya punca ke, kata Nick Aldis. Dalam ketegangan tu tiba-tiba si Jacob Fatu datang. Sebab minggu lepas si Jacob Fatu ni datang kan. Dia bukanlah kacau, dia tolong Cody Rhodes tu. Kalau tak kena hempuk member tu dengan steel chair. Lepas tu macam si Jacob Fatu ni minta fight lah kan. Tak lama lepas tu Drew McIntyre cakap, aku dah bosan dengan permainan ni, aku berhenti katanya. I quit. Lepas tu dia belah macam tu je. Dan dekat backstage si Jacob Fatu dengan Nick Aldis ni tengah borak-borak. Trick William lalu bergaduh dua orang ni. Nick Aldis terus set up match diorang berdua lah. First match kita ada MFT diwakili oleh Tala Tonga dan juga Solo Sikoa versus Uncle Howdy dan juga Eric Roberts. So dua-dua ni aku tak tahulah, kesnya berebut lampu je pun. Dah dekat 2-3 bulan berebut lampu. End up ujung-ujung Solo Sikoa ni hilang fokus, kena Sister Abigail daripada Uncle Howdy, pin, settle menang. Tapi lampu tu diambil balik lah daripada si Tama Tonga ni, rembat balik lampu tu. Apa dengan lampu pun nak bergaduh. Lepas tu kita ada match di antara Michin dan juga Jade Cargill. So match ni Jade Cargill menang lah selepas dijilatnya muka Michin. Buat dia punya finisher, pin, settle. Lepas tu macam biasa untuk memperhangatkan lagi segmen nak memperhangatkan lagi match diorang, Rhea Ripley datang lah kan. Mula-mula Jade Cargill ni lancang mulutnya cakap dengan kamera. Lepas tu keluarlah si Rhea Ripley ni kacau gitu. Di backstage kita ada Sami Zayn dan juga Cody Rhodes lagi. Makin bergaduh mulut. Mula-mula elok-elok je, hujung-hujung bergaduh mulut. Nampak macam nak set up something ni antara Sami dengan Cody ni. Lepas tu kita ada The Bella Twins yang di mana mereka hadir untuk melihat match di antara Celexa dan juga The Irresistible Force. Mereka berdua ni menjadi penonton lah, nak tengok siapa yang menang Women Tag Team Champion itu, dan siapa yang menang akan berlawan dengan dia. Sebab diorang ni list kedua lah. Siapa yang menang tu, diorang ni jadi one contender antara Alexa Bliss, Charlotte Flair versus Nia Jax dan juga Lashley. End up match ni DQ disebabkan ada pertelingkahan di bawah. Terkena pula si Nikki Bella, bergaduh lah, berimut naik atas, dia bantai si Nia Jax, terus jadi DQ. Kemudiannya huru-hara lah dekat atas tu, dah bergaduh lah semua dan dah jadi 6 orang atas. So match DQ, title dikembalikan balik dekat ni Irresistible Force. Lepas tu minggu depan kita ada Irresistible Force ni lawan dengan Bella Twins. Aku rasa Charlotte Flair dengan Alexa Bliss takkan duduk diam kan. Confirm punya cocok ni. Lepas tu kita ada match di antara Los Garza versus Damien Priest dan juga R-Truth. Wow. Selepas kena choke slam dan juga AA, Damien Priest dan juga R-Truth ini menang. Kat backstage kita dapat tengok MCMG ni macam nak berpecah je kan. Chris Sabin dengan Alan Shearer ni macam ada hint-hint. Tapi minggu depan diorang ada lawan dengan Frazium. Harap benda ni tak jadi serius lah. Kalau tak berpecah, macam mana? Sebab Chris Sabin ni kata, kau ni Alan Shearer asyik lebihkan Johnny Gargano je kan. Macam ada something. Akhirnya The Miz terkena Danhausen punya curse. Sebab malam ni The Miz ada segmen Miz TV tu. Mula-mula naik je, mic dah tak berbunyi. Semua dah berjerit dah. Habis dah kena. So tetamu jemputannya si Jelly Roll ni, sekejap aja happy-happy. Lepas tu dah bergaduh mulut, body shaming sekian. Datanglah si Kit Wilson ini. Kit Wilson ni pun menambah api, mencurah petrol ke dalam api, membara batu. Kemudiannya habislah, kena tumbuk lah si The Miz tu, terbaring lah member dengan Jelly Roll tu. Lepas tu larilah si Kit Wilson, dan minggu depan Kit Wilson dah call out si Jelly Roll. Aku harap match ni berlaku dekat SmackDown korang jangan set up ke WrestleMania. Memang aku cepuk Atuk H nanti. Biar settle dekat SmackDown juga, tak payah bawa ke WrestleMania. Lepas tu kita ada Kiana James versus Tiffany Stratton, yang di mana match ini Tiffany kena menang lah untuk, dia bukan menjadi one contender untuk US title, tapi kira macam kau nak lawan dengan Julia kan, langkah mayat aku dulu. Gitulah Kiana James cakap. So match Tiffany Stratton ni menang lah, walaupun si Chelsea Green kacau, Julia kacau, tapi disebabkan kekacauan itu Julia kena tapak lah dengan Kiana James ni, terlepas. Lepas tu apa lagi, Tiffany Stratton buat dia punya moonsault pin, settle.
Trick William versus Jacob Fatu. Match ni best lah. Aku ingatkan akan something nak set up untuk ke WrestleMania ke kan, DQ punya match ke, tapi orang yang berhenti tadi tu datang balik, dah ludah jilat balik si Drew McIntyre ni. Dia bantai Jacob Fatu kau-kau. Lepas tu Trick William kasih trick shot 2 kali, pin set. Trick William lah yang menang. Wah, Drew McIntyre ni memang akan jadi isu yang panas dengan Jacob Fatu. Lepas kejadian tu pun, sebelum sign kontrak untuk WWE Undisputed, ni Aldis dah bagi tahu yang minggu depan Drew McIntyre akan lawan dengan Jacob Fatu di SmackDown. Main event, sign kontrak untuk WWE Champion. Cody Rhodes memuji, tinggi dia puji Randy Orton ni. Randy Orton pun relax, happy kan, salam-salam. Cuma Randy kata dia macam, aku nak jumpa Drew, kenapa aku terpaksa jumpa kau pula kan, macam tu. Tapi okey lah, hampir nak sign tu, lepas je Randy Orton tu sign, kena hempuk Cody Rhodes dekat table, kena belasah, habis kena belasah dengan ni Aldis kena campak tepi. Jelly roll pun masuk kena tolak oleh Randy Orton. Randy Orton ambil tangga besi tu pergi hempuk dekat si Cody Rhodes ni fake blood fake blood kita ni fake blood lepas tu dia bantai Cody Rhodes cukup-cukup. Yang aku tak boleh belah, dia boleh ambil steel chair, dia pam sekali dekat kepalanya Cody Rhodes. Memang betul-betul nak push Randy Orton ni turn heel lah. Tapi aku tak rasa crowd akan terima Randy akan heel. Aku tak rasa minggu depan, sebab aku dengar orang masih bersorak Randy Orton serang Cody Rhodes. SmackDown pun ditutup dengan Randy Orton duduk dan pegang title tu. Dia berharap lah mungkin dia akan dapat 15 kali champion. Ni antara poster yang aku jumpa yang bagi aku smart. Aku nak buat wallpaper. Apa pandangan korang dengan SmackDown hari ni? Komen kat bawah.